Bang. Bang. Apa yang abang boleh relate dengan saham pasal isu Sabela? Dia tengah tidur ni. Okay. Sabila diorang sepatutnya listedkan company diorang kat bursa tau sebenarnya. Sebab apa? Bila diorang tukar kepada Berhad kan, diorang akan dapat banyak shareholder. Lepas tu bila dapat banyak shareholder, diorang akan banyak dapat pendedahan dan juga pendapat lah kan, untuk nak expand diorang punya business lah. Kalau kita tengok kan, company-company kat bursa kan banyak je stable sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berabat-abat pun ada. Macam contoh kan, ni contoh je tau, bukannya buy call. Cuba tengok company Pak Sen ni. Pak Sen boleh tahan lama tau, padahal kedai diorang dekat dalam ni je, kat dalam mall je kan. Lepas tu dia expand diorang punya business ke China kan. So patutnya Sabila boleh buat macam tu lah. Rugi sebenarnya sebab dah pernah ni kan, dah pernah untung banyak lah, juta-juta kan.